Salam. Hari ini kita nak bercerita tentang apa itu sinema komuniti. Seperti apa yang telah dibuat oleh komuniti filem Titi Wangsa selama ni, iaitu Confit. Sinema komuniti adalah ruang untuk bukan komersial, untuk menayangkan filem bagi sesuatu komuniti yang dianjurkan oleh satu lagi komuniti, bagi terutamanya untuk pembangunan penonton di dalam memahami apa itu sinema dan bagaimana sebuah filem yang, definisi sebuah filem yang baik. Biasanya ia berbentuk tayangan dan kemudian akan disambung dengan perbincangan atau pembedahan terhadap filem-filem yang telah ditonton. Ini dari pelbagai aspek, dari segi aspek sosial, dari segi aspek budaya dan dari segi aspek seni. Dan perbincangan ni adalah selalunya menjadi panjang lebar kerana ada soalan-soalan yang akan dikemukakan dan juga ada topik-topik yang dibincangkan. Kadang-kadang boleh jadi hangat, kadang-kadang penuh dengan ilmu. Jadi sinema komuniti bukan satu ruang komersial. Ia sangat popular di United Kingdom, di mana BFI, iaitu British Film Institute, ada memperuntukkan wang bagi sesiapa saja atau bagi apa-apa mana-mana komuniti yang ingin membuat atau menganjurkan sinema komuniti. Satu konsep yang dipanggil Cinema for All. Dan begitu juga di negara-negara lain. Konsep ini sangat penting kerana bagi saya, di dalam konsep membangunkan industri filem, bukan sahaja pembikin yang harus dibangunkan, tetapi juga penonton. Jadi kalau kita ada filem yang baik dibuat pun, jika kita tidak ada penonton yang faham cara atau konsep untuk menikmatinya pun, kita ada masalah juga. Jadi kita selalu tanya kenapa filem yang baik tidak dapat sambutan. Jadi disebabkan oleh penonton belum jelas tentang apa dia konsep filem yang baik. Sebab filem box office tidak semestinya filem yang baik. Jadi atas dasar itu, sinema komuniti sangat penting di dalam proses untuk membangunkan pemikiran penonton.